Ramai orang selalu tanya, betul ke simpan emas ni berbaloi? Cik ni selalu je gagal simpan duit. Dia kata ada je duit, ada je barang nak beli. Tapi bila mula simpan emas 1 gram sebulan, lain. Ada duit, ada je emas yang beli. Dia kata kalau tak simpan emas rasa macam rugi. Dan sekarang ni beliau dah hampir capai 20 gram emas yang pertama. Tuan ni mula buat simpanan emas untuk dana pendidikan anak-anak. Dia kata tak nak buat pinjaman. Dan beliau mula simpan emas 1 gram 1 bulan sejak anak beliau lahir. Cukup 19 tahun anak beliau dah ada lebih 200 gram emas sebagai dana pendidikan untuk anak-anak. Bila anak-anak nak masuk universiti tempatan ke, swasta ke ataupun keluar negara, boleh gunakan saja emas yang beliau simpan selama ni untuk dana pendidikan anak-anak mereka. Ada juga warga emas ni beliau takut inflasi, jadi beliau alihkan sebagai kekayaan beliau kepada bentuk emas. Dia kata duit ni makin lama makin susut, tapi emas ni makin lama makin tinggi nilainya. Sebab tu ramai orang kaya ataupun orang pencen sekarang alihkan sebahagian kekayaan mereka ataupun duit mereka kepada simpanan dalam bentuk emas untuk kelangsungan, ataupun untuk simpanan yang lebih selamat, simpan dalam bentuk emas. Nampak kan, emas ni pelindung nilai-nilainya lebih selamat dan penyelamat. Mereka yang konsisten buat simpanan emas ni 1 gram 1 bulan pun dah dapat banyak manfaat daripada simpanan emas mereka. Jadi untuk tuan-puan nak saya bantu mula buat simpanan dalam bentuk emas, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu. So, dapat sesuatu, cek komen, jangan lupa follow.